Antara benda lagi, apa kelebihan bila kita pakai benda ni adalah selain pada dia pakai untuk tambah lighting, you boleh letak kat bawah, you boleh letak kat depan supaya siapa nak buat konten TikTok ke YouTube ke, selain pada benda ni, you boleh guna juga untuk you naikkan, kita panggil kualiti video kita. Macam saya cakap tadi, bila kita letak benda ni dekat depan lain, bila letak belakang, nampak tak dia makin timbul. Kalau macam ni dia nampak sisi tepi. Kalau atas boleh nampak kita punya bentuk kepala kita. So jadi benda ni sangat kita panggil multi-purpose use lah. You boleh guna kat mana-mana sebab dia sangat portable. Pada saya dah guna ni dekat 6 bulan dah dan saya memang puas hati lah. Okay, berapa lama tahan bateri dia saya tak pasti. Pada saya cukup lah untuk kegunaan saya. Kegunaan saya tak pernah tu, tapi pada saya padan lah untuk kita buat dalam beberapa video. Benda ni tak mati lagi. Jadi you boleh charge dan you boleh bawa untuk travel. Dan senang nak charge guna apa-apalah kan, power bank pun boleh. So nak dapatkan DJI bukan, siapa nak dapatkan kita panggil RT2 lighting ni daripada Onsmore ni, boleh dapatkan daripada produk di bawah.